in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute. Okay, hari ini Lina nak review kamera baru daripada MyFirst, iaitu Instalux. Ia sama macam kamera yang ada di pasaran sekarang, yang mana ia hadir dengan fungsi rakaman dan terus cetak terus pada kamera ni. Sama ada anda ingin mengambilnya terus pada kamera ataupun melalui phone, dia boleh pilih lah satu. Dan apa yang menarik untuk Instalux ni juga adalah ia memfokuskan kepada penggunaan kanak-kanak. So untuk anak-anak yang baru ingin belajar mengambil gambar, ia adalah kamera yang paling sesuai lah untuk penggunaan mereka. Okey, kat sini kita boleh tengok Instalux ni hadir dengan fungsi rakaman depan dan juga swafoto, yang mana untuk kamera yang hadir adalah 5 megapiksel depan dan juga belakang. Dan lebih menarik lagi adalah ia hadir dengan fungsi tukar filter dan juga bingkai terus untuk cetakan foto yang diambil. Ini adalah contoh beberapa gambar yang telah diambil menggunakan rakaman daripada Instalux ni. Okay, dia ada mode yang boleh menggunakan black and white, ataupun pilihan yang mana anda boleh memilih bingkai-bingkai yang tersedia dalam kamera lah. Okey, untuk rakaman gambar ia hadir dengan 6 pilihan filem. So ada black and white, ada warna kekuningan, golden, ataupun warna yang lebih terang, lebih sharp, dan juga warna yang lebih ke arah putih lagi, lebih terang. Okey, macam ni . So untuk bingkai juga ia hadir dengan 12 jenis bingkai dan berasaskan sama ada yang logo warna hijau ni ataupun yang warna putih ni. Anda boleh pilih jugalah kalau tak nak ada bingkai pun tak apa. Untuk kamera Instalux ni juga, apa yang menarik dia, anda boleh memilih gambar terus pada phone untuk melakukan cetakan pada kamera ni, yang mana cetakan mengambil masa dalam around 2 hingga 3 minit. Apa yang menarik untuk Instalux juga, dia guna teknologi dye sublimation, yang mana dia bukan macam kamera biasa yang kita print lepas tu akan pudar gambar dia. Tapi dye sublimation ni, apa yang menarik, dia akan cetak dulu warna kuning, kemudian warna merah, lepas tu warna biru, dan baru hasilnya macam yang anda lihat ni lah. Bagi anda yang berminat, kamera Instalux ini ditawarkan pada harga RM799, dan untuk filem dia pula anda boleh beli berasingan dengan combo yang tersedia pada harga ini. Jadi bagi anda yang berminat, anda boleh buat pembelian sekarang di kedai-kedai terpilih. Okey, itu sahaja video daripada Tajriah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye!